ini saya tak tahu pun, sumpah. Kalau ada TV lama kat rumah atau yang baru sikit dan ada port USB belakang dia, saya nak dedahkan fungsi sebenar dia. Kalau TV tak smart, tak payah dah guna alat tukar atau tengok kandungan. Fungsi sebenar TV ni ada kat port USB ni yang ramai orang ingat untuk pendrive je dan ramai juruteknik tak terang pun. Kena ada kabel USB je, boleh guna yang cas phone pun. Cucuk satu hujung kat port USB TV, satu lagi kat phone. Lepas tu cari tag play games dan masuk result pertama. Bila dah masuk, klik 3 garisan menu dan pergi ke hiburan. Sekarang pilih tukar TV lama jadi smart. Dengan app ni, yang hampir semua pengeluar tak cakap boleh tukar TV biasa jadi smart. Klik teruskan dan perhatikan. Pilih jenama TV. Akan keluar beberapa pilihan. Lepas pilih sistem sambung auto. Lepas tu klik teruskan lagi. Pemasangan akan mula. Sediakan fail, pindah package, optimize sistem. Bila dah siap, klik teruskan dan TV masuk mode tidur. Sekarang tinggal phone kat skrin ni. Sistem akan mula terus kat TV dan siap. Dah berjaya tukar TV lama jadi smart TV laju, tak lag dan dengan pelbagai fungsi.